Minta maaf, tak sanggup rasanya hati nak berhadapan dengan Allah Ta'ala satu hari nanti. Ceritanya macam ni, setiap anak-anak berhak untuk mendapat pendidikan yang terbaik dan tempat yang selesa serta suasana yang dapat membina iman mereka. Di Pusat Pendidikan Islam Selinsing ini, pelajarnya lebih kurang 90 orang dan di sinilah bermula mereka untuk mula mengenal alif bata ABC dan di sinilah bermulanya benih-benih iman ditanam di dalam diri mereka. Namun ruang yang ada pada hari ini semakin sempit dengan bilangan pelajar yang semakin bertambah dan kita dimaklumkan di sebelah ini ada sebidang tanah yang akan dijual oleh tuannya. Jadi sekiranya kami tak dapat menebus balik tanah di sebelah, alangkah ruginya sebab kita sudah ada pelajar-pelajar yang ramai tetapi bilangan kelas semakin sempit. Namun jika tidak ditebus, dia akan menjadi satu kerugian kepada kita dan kita tidak ada peluang untuk berinfak. Untuk maklumat sekalian, kami memerlukan 50,000 sahaja lagi untuk menebus tanah yang ada di sebelah ini. Dan kami yakin wang tersebut ada di dalam genggaman tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bayangkanlah setiap langkah anak-anak kecil ini di tanah ini, dia akan menjadi saksi kepada segala amal jariah kita yang akan kita bawa di akhirat nanti. Sertailah tanah wakaf Pupis pada hari ini. Marilah sama-sama kita bina dunia mereka untuk akhirat kita bersama. Untuk maklumat lanjut, sila tekan link di bawah ini dan marilah sama-sama kita berwakaf untuk anak-anak generasi yang akan datang.